Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari tu saya dah tengok satu wawancara agama. Di situ juga saya tengok seorang pelakon terkenal, director terkenal, Syamsul Yusof. Siapa tak kenal? Seluruh dunia kenal dia. Saya tengok dia duduk atas pentas bersama ustaz yang terkenal, memakai jubah bagai. Amboi, baiknya aku tengok. Apa yang pelik yang bermain di benak fikiran saya sekarang ini? Bagaimana dia boleh berubah jadi macam tu sekali? So, itulah kita nak bincang kali ini. Sebenarnya semua tu tak pelik pun. Semua orang boleh berubah. Wakil rakyat, ketua gangster, ahli bina badan, olahragawan, atlet paralimpik kot, penyokong kerajaan, penyokong pembangkang, undi rosak. Jadi, semua orang boleh ubah, termasuklah orang yang pernah bunuh orang, orang yang pernah buat segala kejahatan di atas muka bumi, diberi peluang oleh Allah SWT supaya bertaubat kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah. Jadi apa yang perlu kita buat cumalah hanya berdoa kepada Allah SWT supaya diberi keampunan olehnya dan diberikan petunjuk supaya kita tidak buat lagi perkara-perkara yang ditegah olehnya. Khususnya kita pula berusaha untuk melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Bukankah Allah pernah berfirman dalam surah Ar-Ra'd di pertengahan ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum itu sehingga mereka sendiri yang merubahnya. Akhir sekali, saya nak menyuruh kepada semua orang, termasuk diri saya sendiri, bahawa kita masih ada masa untuk bertaubat, untuk memohon keampunan daripada Allah SWT. Kita belum terlambat. Dan saya nak menyuruh kepada semua orang, terutama sekali anak-anak muda di luar sana, agar kita tidak terikut-ikut dengan arus dunia pada sekarang ini. Kerana kalau kita terikut-ikut dengan arus dunia yang ada pada sekarang ini, kita akan merasa diri kita besar. Kita akan sering melupakan apa yang perlu kita lakukan kepada pencipta kita, kepada semua. Jadi perlu ingatlah semua orang Jadi saya sudahilah akhir kalam ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I've been staring